Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tok Muda Official. Okey. Jadi alhamdulillah seperti biasa channel Tok Muda simple. Okey, jadi di dalam channel ini Tok ingin menerangkan dan juga memberi ulasan mengenai hal-hal mistik di dalam Nusantara, khususnya di dalam negara kita, itu negara Malaysia. Dan di dalam channel ini juga kita ingin berkongsi pendapat di dalam bidang-bidang mistik, sama ada dari isu-isu yang lepas ataupun isu-isu semasa. Jadi diharapkan di dalam channel ini komen-komen yang diberikan lebih kepada unsur-unsur yang positif dan juga cemerlang, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kebanyakan daripada ahli-ahli grup KKST sudah tahu Tok baru pulang daripada Indonesia dan berada di sana selama 21 hari. Sepanjang berada di sana, sebenarnya urusan tu adalah untuk menguruskan urusan jual beli barang antik dan juga barang-barang bima. Dan alhamdulillah urusan itu sudah dilanjutkan sehingga ke Sulawesi, dan sekarang ini diwakilkan kepada seorang tokoh yang tinggal di Makassar. InsyaAllah mudah-mudahan urusan itu akan berjaya, insyaAllah, didoakan bersama-sama. Jadi sepanjang 21 hari di Indonesia, dan kalau lama ni sebenarnya kita berada di Surabaya. Di Surabaya ni memang kita sangat lama. Okey. Jadi sepanjang berada di Surabaya ni, okey, kita jumpa dengan satu peluang. Okey, satu peluang yang sebenarnya peluang ini untuk seluruh ahli-ahli spiritual di dalam Malaysia untuk memiliki barang ni. Okey, barang ini adalah barang anti tembak. Okey. Jadi di sana, sepanjang Tok berada di sana, kita mendapat tahu rupanya di Surabaya khususnya ada beberapa kelab tembak batu dipanggil. Maksud tembak batu ni tembak batu kebal. Kalau dalam tradisi spiritual orang Malaysia ni kita panggil batu kebal lah. Okey, batu kebal. Jadi di sana itu dibuat kontes. Kontes itu dikenakan yuran. Satu batu tak silap tu 150 hingga 200 ribu rupiah. Okey. Dan batu dibalut dengan tisu, kemudian dimasukkan ke dalam gelas dan kemudian dimasukkan air, lalu diletakkan di dalam sebuah peti dan kemudian ditembak dengan senapang angin ataupun pump gun dalam jarak 1 meter dengan kaliber 5.4. 12 kaliber 5.4. Okey. Jadi ini adalah satu kontes, satu pertandingan yang mana peserta perlu membayar untuk membuktikan batu ataupun cincin yang mereka miliki mempunyai kelebihan kebal. Okey. Jadi cara test dia orang tu, dia orang tembak menggunakan pump gun. Jadi kalau di Malaysia ni rasanya tak ada lagi kot orang gunakan pump gun untuk menembak kecuali pakai pisau jilet, iris rambut, apa semua kan. Dan cara itu sebenarnya sudah 3 generasi dilakukan. Sejak zaman datuk kita, bapa kita, sampailah ke zaman kita. Kan? Dan innalillah, tak pernah berjaya. Kan? Jadi di dalam pengalaman Tok lah berada di Surabaya tu, pemenang-pemenang ditawarkan dengan hadiah yang lumayan, antaranya berupa dengan wang ringgit, wang dinar, wang rupiah, mungkin dalam 3 juta, 4 juta, 5 juta, wallahu alam, kerana hadiah ni berbeza-beza mengikut musim.
Dan ada juga yang Tok dengar menawarkan hadiah kereta, mungkin di peringkat nasional. Kereta, motosikal dan sebagainya. Jadi hadiah yang ditawarkan itu boleh kita katakan sebagai sangat lumayan bagi pemilik batu kebal. Okey. Dan batunya itu tidak hilang. Maksudnya bila dites, lulus atau gagal, batunya tetap kembali kepada pemilik. Bukannya kelab itu diambil. Tak. Okey. Dan kemudian yang lulus di dalam pertandingan tersebut akan mendapat kartu. Kalau dalam bahasa Indonesia kartu, kalau dalam bahasa kita kad seperti ini. Ya, tuan-tuan? Okey. Ini kad. Dan ini di belakang dia. Ini kelab yang mengadakan. Okey. Dan kad ini wakil kepada batu ini yang sekarang ni Tok pakai. Okey. Jadi sebenarnya sebelum Tok pakai kad ini, batu ini, Tok ada pakai batu lain yang berwarna hitam, tapi batu tu sudah pun dimaharkan kepada pembeli Tok di Kelantan. Dan masa pakai batu tu lah, ini pengalaman nak cerita sikit. Jadi satu perkara macam kena sudi lah. Kalau kita ni kita panggil macam kena sudi. Tok pergi Bromo dengan isteri. Jalan sekejap lah, isteri teringin nak pergi Bromo. Jadi masa nak pergi ke puncak Bromo tu, yang ada anak tangga 250 anak tangga tu, kami sewa kuda. Nak berjalan 2 km kan, agak jauh lah. Jadi isteri Tok ni dia minta untuk sewa kuda. Jadi pergi, tak ada masalah. Tok naik ke atas, isteri di bawah. Tok naik sampai ke atas dan buat rekod kawah Gunung Bromo semua. Dan turun. Masa turun tu, kaki kita ni dah lembik. Bukan lembik sebab apa? Sebab kita gerun tengok kawah gunung tersebut. Jadi bila naik kuda, dipendekkan cerita, sampai ke pangkalan. Masa turun daripada kuda, tangan kanan Tok terlepas daripada pelana dan Tok jatuh daripada kuda. Di bawah kuda. Bukan di tepi dia, di bawah kuda. Ngam-ngam di tepi kaki dan dia angkat kaki dia, dua-dua kaki, dan dia hentak di dada Tok, kiri dan kanan. Yang menjadi soal, yang menjadi persoalannya ialah, bagi diri Tok, betul ke kena? Tapi orang sekitar menjerit. Dia orang kata kena. Pak kena, dia orang kata. Tapi Tok tak ada. Bunyi macam ni pun tak ada. Jadi agak bingung lah, lebih kurang 20 minit. Dan kemudian kebingungan itu bersambung selepas kami naik jeep. Dan pemandu jeep tanya, tak sakit ke bang kena kaki kat dada? Kan? Takut ada rusuk yang patah. Dan Tok cakap, tak ada. Saya tak ada rasa apa. Kan? Senyap, tak ada cakap, oh saya ada pakai batu ni ke? Tak ada. Tak ada sebut langsung. Kita cuma ucap Alhamdulillah, diselamatkan. Dan kita di tempat orang kan, jadi apa-apa, kan masalah kan? Masuk hospital ke apa ke, tulang patah ke apa ke, jadi masalah tempat orang. Tempat kita insyaAllah. Jadi itu pengalaman Tok lah dengan izin Allah. Jadi sekarang Tok bawa balik batu ni sebanyak 31 biji. Dan 11 sudah pun termahar. Tinggal lagi baki 10 biji. Dan Tok mengelaskan kepada 3 kategori. Kategori ini sebenarnya pada pandangan Tok lah. Bukan pada pandangan profesional. Pada pandangan Tok lah. Aku suka batu ni, aku letak grade A. Aku tak suka batu ni, aku letak grade C. Grade nombor 3. Contoh, grade C. Kan? Tapi sebenarnya ada yang diletakkan di grade C itu adalah buntat cool. Buntat cool. Kenapa Tok letakkan di grade C? Kerana rupa paras dia yang tak handsome. Okey, jadi Tok letakkan dia di grade C. Dan harga dia murah lah. Harga dia murah. Tak adalah sampai juta-juta. Yang grade A tu, kita cakap terang, itu harganya dalam 300,000 ke atas. Yang grade A ada dalam 4 biji. Okey. Jadi bila Tok balik ke sini, Tok mulalah bagi tahu pada runner-runner Tok di seluruh Malaysia kan.
Jadi macam biasalah, broker-broker ni yang paling nak cakap banyak kan. Broker-broker ni lah, dia tanya boleh tak nak kerat cukur rambut ke, pakai jarum ke apa ke kan, untuk test lah. Kita faham kaedah tu kerana kita dulu pun pernah jadi runner di Johor masa tu kan, dan tak pernah berjaya pun. Sebab kaedah tu sebenarnya tak betul. Dia kena, contoh kalau batu ini menggunakan dengan kaedah tembak, maka perlu dengan menggunakan kaedah tembak. Okey. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang orang kata bukan apa bang, nanti di akhir zaman kan, benda-benda buat senapang ni semua dah tak ada kan. Nabi cakap macam tu. Ya betul kan. Tetapi kena ingat senjata-senjata yang berasaskan angin dan juga gas itu wujud bang. Gas dan angin tu wujud bang. Boleh dibuat melalui pipe-pipe yang dah rosak, yang dah orang kata tersembur keluar daripada jalan raya ke daripada rumah. Boleh ambil potong dan boleh dibuat senapang angin. Kan? Jadi jangan kita berasa, aku kan dah pandai ni, orang kata main pedang, main apa kan, insya-Allah tak ada masalah, akhir zaman aku boleh cantas. Itu maksudnya kita lupa ada senjata lain yang menyerupai senjata api, iaitu yang berasaskan daripada angin dan juga gas. Apa tu dia panggil? Senapang angin, senapang gas. Lagi apa senapang apa, lupa dah kita pun. Okey. Jadi sekarang ni 10 biji ni Tok ingin membuka permaharan dengan kadar segera. Kerana apa? Kerana Tok perlu pulang ke Surabaya memandangkan ada barang yang masuk kontes, dan barang tu barang yang agak special, dan barang tu menang, dan Tok kena pergi ke sana untuk bawa pulang. Okey, jadi sekarang ni kita membuka untuk permaharan dengan kadar yang murah. Tapi orang kata tak adalah sampai nak beli tiket flight pun tak lepas kan. Itu kena agak-agak jugalah. Jadi dekat Malaysia kita ni ada satu mentaliti. Mentaliti dia ialah bila kita sebut benda ni, kita ada 10. Tak payah 10, kita sebut ada 5. Orang dah tak percaya. Sebab apa bang? Barang macam ni rare bang. Yes, memang rare di Malaysia. Untuk pengetahuan, saya duduk dalam bidang mistik ni daripada tahun 2007. Dan baru kali ni lah saya dapat pegang barang kebal. Baru kali ni. Jadi, kalau kita kata rare, betul rare di dalam negara kita. Tetapi di Indonesia, barang ini tidak rare. Kenapa? Kerana Indonesia tu luas bang. Berkali-kali ganda daripada Malaysia. Berpuluh-puluh, mungkin beratus kali ganda daripada Malaysia. Daratan dia. Penduduk dia pun ramai. Jadi yang memiliki barang-barang pusaka yang seperti ini, ramai. Jadi sekarang ni, kenapa dia orang nak jual bang? Okey, dia macam ni lah kan. Barang atuk nenek kita kan, diwarisi sampai ke anak-anak cucu. Kan? Sampai ke anak kita lah. Anak kita tengok benda-benda ni. Kan? Ayah aku cerita dulu barang ni untuk kebal. Kan? Tapi tak tahulah. Pakailah dia pun. Jadi bila datang satu kontes, kebetulan masa tu mungkin dia kurang. Pendapatan dia kurang. Dengan keadaan ekonomi sekarang yang modum. Jadi dia pun teringin nak mengikuti kontes. Tak apa, aku tak rugi. Kan? Bayar sikit yuran. Kalau menang, batu tetap hak milik aku. Kalau kalah pun, batu tetap hak milik aku. Kan? Masuk dan menang. Contohnya menang, dapat hadiah. Jadi bila seorang nampak yang ini masuk dan menang, batu dia tak hilang, khasiat batu pun tetap ada, maka yang lain-lain juga akan berpusu-pusu. Sama kat negara kita. Contoh kalau kita ada keizinan untuk buat kontes seperti ini, contoh PDRM lah, boleh bagi keizinan kepada kita untuk menggunakan pump gun dalam kelajuan 600 PSI untuk buat kontes. Mungkin pada kali pertama tak ada sambutan. Tetapi bila kita pancing dengan hadiah-hadiah yang lumayan, contoh hadiah pertama kan, bermula dengan RM10,000. Mula-mula ni kan, hadiah kedua RM5,000, hadiah ketiga RM2,000. Contohnya, orang akan makin lama makin ramai. Inilah dia trend.
trend. Dan benda ni orang lain tengok, orang lain pun akan tiru, buat dan akan benda ni berterusan. Pada ketika itulah kita akan nampak benda begini sebenarnya tak rare pun dalam negara kita yang kecil ni. Ada je, ada sebenarnya. Cuma kita tak tahu kerana ianya tidak diuji dengan betul. Baik. Apa maksud tu tak diuji dengan betul? Baik. Kalau yang hotel-hotel lama yang dah pencen ni kan, dia orang dah tak nak buat. Sebab apa? Sebab dia orang frust. Baru dia orang tahu rupanya pisau jilet tu ada dua mata. Sebelah lagi ditumpulkan, sebelah lagi dibiarkan tajam. Ataupun pisau itu, yang sebelah mata sebelah tu ditumpulkan sebelah dan ditajamkan sebelah. Kemudian masa buat video tu dipotong, tak jadi apa. Faham? Jadi tu trik. Yang kedua, permainan. Ilmu ni memang ada. Permainan ni selalunya syarat dia ialah, tuan, kalau buyer dah puas hati, urusan mesti dijalankan di rumah saya. Tidak boleh keluar daripada kawasan. Ini permainan di dalam kawasan. Keluar dari kawasan, habis. Okey, keluar dari kawasan, habis. Jadi sebenarnya kalau mengenai bab-bab test-test barang ni, saya pernah bercakap dulu dalam channel lama saya. Ramailah adalah komen-komen yang orang kata cakap, kau ni tak tahulah apalah kan. Tapi saya yakin sampai hari ni pun orang yang komen tu tak berjaya. Sampai hari ni pun dia belum berjaya. Malah mungkin sekarang dia berada di dalam golongan orang-orang yang frust. Buat kerja yang sia-sia. Kerana apa? Sebenarnya macam ni Tok bagi sikit lah. Kebal ni dia ada banyak kategori. Kereta kebal yang army pakai tu pun dia ada banyak kategori. Ada yang boleh selam air tapi tak berat. Bila tak berat, dia boleh tahan berapa mm punya kaliber. Ada yang berat tapi dia lambat. Ada yang pakai roda, ada yang pakai rantai. Masing-masing ada pro and cons. Jadi di dalam urusan mengetes batu ini, perlu memakai senapang pump gun dan ditembak dalam jarak 1 meter. Dan yang lebih seronok lagi tu kan, ada yang tanya, adalah sebelum ni dalam 2 hari lepas, dia tanya, kenapa perlu pakai pump gun? Kan? Dia nak kata pump gun tu tak kuat lah. Kan? Kenapa perlu pakai pump gun? Tak boleh pakai ke yang lain? Kan? Okeylah. Dan Tok pun cakap dengan dia macam ni. Macam ni lah. Awak cari pump gun tu kat saya. Kan? Awak bawa datang sini. Awak duduk dalam jarak 1 meter. Saya tembak betis awak. Jangan takutlah sebab awak rasa benda tu selamat. Tak perlu takut. Kan? Ataupun kalau awak rasa ni, awak lapik sikit. Lapik sikit lah kan. Lapik plastik ke. Lapik apa benda lah. Kan? Lapik sikit. Kita tengok macam mana pergi dia. Okay. Jadi apabila kita contoh kita minta untuk test dengan cara begitu, sepatutnya runner yang ada adab ni awak perlu menghormati. Boleh sebenarnya kalau awak nak request, Tok, saya nak test batu kebal ni, tapi dengan syarat dikerat, digunting rambut. Okey, boleh. Tok akan setuju. Apabila Tok setuju dengan syarat awak, maka Tok akan tambahkan syarat. Dan syarat Tok ialah boleh tetapi kadar maharnya berbeza. Kadar maharnya mungkin daripada contoh 25,000, okey, kita akan naikkan ke 500 atau 600,000 atau paling rendah 300,000, dan kemudian kita akan minta deposit 10% letak atas meja. Untuk apa tujuan deposit suruh letak atas meja? Untuk pastikan yang awak bukan takat sembang saja. Yang awak memang ada duit. Awak memang wakil daripada Datuk yang real dan memang ada duit. Bukannya nak main-main. Okay, kerana barang yang dites ni, okay, bukan suka-suka. Okay, jadi untuk tengok letak 10%, untuk test letak 10%. Tapi kalau awak tengok daripada video yang ada daripada di barcode ni, ada barcode di sini, awak scan dan awak tengok dan terus awak puas hati,
maka maharnya cuma RM25,000 sahaja. Malah kalau kata pandai usap-usap betul sikit kan, insyaAllah kita boleh nego lagi. InsyaAllah. So kalau prinsip Tok ni mudah aja. Apa yang Tok, pengalaman Tok hidup selama ni kan, dia mudah je. Orang kalau ada duit, dia tengok, dia terus tanya berapa ni? 25. Okey, jap, terus transfer. Kenapa kita minta 25? Sebab kita nak barang ni cepat keluar. Okey. Yang kedua, kita tak nak dengar alasan, bank negara sekat lah, tak boleh bang, 1 juta ni nak kena tunggu 14 hari lah apa. So, kita tak nak main juta-juta. Kita letak 25,000 fix. Itu kalau awak ikut pada barcode ni kan, dan awak pasti, terus awak transfer 25,000 sahaja. Tapi kalau kata nak test, awak bagi syarat lain, awak ubah syarat, maka kita juga akan ubah syarat. Yang tadi yang kita cakap tadi. Okey, boleh faham Jadi kita kena menghormati hak masing-masing. Itu saja kan. Jadi sekarang barang ada 10. Okey, barang ada 10. Jadi sekarang ni kalau siapa-siapa yang berminat boleh PM saya di WhatsApp, ada di dalam nombor di deskripsi video ini, dan saya masukkan juga sekali link-link contoh-contoh yang dia orang tembak, dan link-link itu datang daripada batu dan juga cincin yang saya simpan di Malaysia sekarang. Barang ada di Malaysia barang sudah ada di Malaysia, bukan di Indonesia. Saya sudah ambil dan bawa balik ke sini. Jadi lebih memudahkan urusan lah. Okay, baik. Yang seterusnya, ini untuk runner dan broker. Jika anda seorang runner dan broker, saya dah letak katakan 25,000. Tetapi tanpa pengetahuan saya, awak letak katakanlah 3J. 3 juta ringgit Malaysia. Contoh. Okay. Saya tak tahu. Sampailah buyer datang test, still lagi dikekalkan, ini dalam nilai itulah bang, datang bisik kat tepi telinga abang dalam nilai tu bang 25k. Okey, tak apa. Tapi bila nak buat pembayaran, tiba-tiba 3J. Saya akan angkat tangan dan saya akan kata urusan ni dibatalkan. Saya tak kira 30J ke, 50J ke, 60J ke, 300J ke, saya akan batalkan urusan. Kerana urusan itu tidak ada kejujuran. Jadi contoh kepada broker atau runner, katakanlah awak nak lebih. Bang ataupun tuan, kami ada 10 orang, kami ada 1 bas, runner kami ni ada 40 orang kan. Jadi kalau kata 5,000 tak cukup lah untuk kami buat kerja. Sebab kalau 25,000, 5,000 saya bagi pada awak kan. Jadi sebab tu kami naikkan. Kami nak naikkan kepada 3J. Okay, 3J awak akan dapat 300,000 kan. Cuma satu saya pesan, Tok pesan, jangan tamak. Okay, jangan tamak. Kerana sekarang Tok sendiri dah jadi runner yang berjalan di seluruh tanah Indonesia untuk mencari barang-barang khazanah pusaka seperti ini. Untuk dibawa balik ke Malaysia, dan tujuannya adalah lebih kepada persiapan akhir zaman. Kita kalau bagi pihak Tok, bukannya lebih kepada jual sekali nak kaya terus, tak. 25,000 bang. Nak beli kereta apa 25,000? Nak beli BMW Touring GTR pun tak lepas bang. Second hand pun tak lepas. Okay, jadi harga ni harga ikhlas. Kan? Melainkan awak nak ubah syarat, awak nak test, maka saya akan ubah syarat saya. Okay? Boleh faham? Baik. Jika berminat, sila klik ambil nombor saya di WhatsApp dan WhatsApp saya dengan segera sebelum barang ni habis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.